Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, pembelajaran hari ini adalah kita membuat balutan kepada kepala, kecederaan pada kepala. Untuk kecederaan pada kepala, kita sediakan satu pembebat, iaitu pembebat cincin. Okay, untuk memulakan, kita menyediakan pembebat dan letak pembebat pada bahagian kepala. Contoh, sekiranya bahagian ini luka, letakkan pembebat. Okay, minta pesakit untuk memegang pembebat sementara. Okay, dan kita boleh bersedia dengan kain anduh untuk mengikat kepala. Okay, kalau dilihat di sini, kain anduh telah bersedia. Mangsa boleh letakkan tangan semula. Okay, dan pembantu perawat boleh teruskan. Okay, dapat dilihat, kita akan membuat sedikit lipatan pada bahagian dasar kain anduh sebanyak satu ataupun dua lipatan untuk membuat ketebalan. Okey, seterusnya. Okey, kain anduh yang dilipat dasar akan berada di atas dahi pesakit. Dan sudah pasti puncak berada di belakang. Okey, pada bahagian belakang kita akan membuat persilangan. Dan pastikan puncak bertindih dengan persilangan. Dan akan tarik ke hadapan dan membuat ikatan buku sila. Pastikan ikatan buku sila berada di atas dahi pesakit. Okay, membuat kekemasan setelah membuat ikatan. Dan kemas juga di bahagian belakang kepala peserta ataupun pesakit. Okey, berikut adalah yang dilihat pekan balutan kepala. Okey, sekian, terima kasih.